Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Hanan Arifin, pengarah urusan NLI Education Sdn Bhd, syarikat yang menguruskan rangkaian naluri kreatif preschool and playhouse. Okey, bagi ibu ayah hari ini di naluri kreatif, kami amat mementingkan outdoor learning. Outdoor learning di naluri dilengkapi dengan fasiliti sport seperti trampolin, playground, ada kuda-kuda, ada traktor, suasana outdoor, pokok-pokok, bunga-bunga, tanaman, menarik burung-burung, rama-rama datang untuk anak-anak bermain dan belajar setiap hari. Peralatan di kawasan outdoor naluri kreatif diberi penekanan agar ia dapat membantu guru mengendalikan pembelajaran setiap hari di luar. Dalam pengalaman saya melihat faktor outdoor ini sangat besar peranannya. Ia mampu membantu emotional regulation yang baik kepada anak-anak. Ia juga membantu anak-anak lebih fokus. Pastinya anak lebih sihat. Di naluri kita mempunyai beberapa asas utama untuk mengaplikasikan pembelajaran Islami di sini. Saya berpegang kepada objektif di naluri kreatif iaitu memperkenalkan Allah sebagai pencipta, Allah Al-Khaliq dan Rasulullah serta para nabi sebagai pembawa risalah. Seterusnya adalah penerapan Islam di dalam rutin harian seperti solat dan doa. Ini adalah dua aktiviti yang kita lakukan setiap hari dan anak-anak dilatih daripada kecil lagi. Kami kembangkan kisah-kisah dan nilai-nilai Al-Quran ke dalam bentuk projek-projek yang kreatif sesuai dengan fitrah anak-anak. Saya bagi contoh ya. Baru-baru ni kami buat lakonan Raja Namrud dan juga Nabi Ibrahim. Di naluri kreatif, kepercayaan kami adalah anak-anak perlu gembira. Dalam sesi circle time, setiap pagi guru-guru akan bertanya khabar anak secara peribadi. Modul di naluri sememangnya dirangka untuk mempunyai kepelbagaian kreativiti kerana anak-anak akan teruja, tapi yang penting lagi anak-anak akan gembira kerana mereka tidak rasa tertekan untuk belajar. Anak-anak hari ini sangat bijak, namun yang lebih penting adalah anak-anak yakin, mempunyai personaliti, berani, sejahtera emosi dan anak-anak mampu menjadi player dalam dunia mereka sendiri. Secara kesimpulannya, kami menggunakan kaedah pembelajaran bertema yang menggabungkan project based learning dengan a lot of outdoor elements and nature dan melihat bahawa setiap anak mampu berjaya dan cemerlang. Okey, jumpa di naluri kreatif. Learning every day, everywhere and every time.